Apa beza sertu dengan samak? Sertu lain, samak lain. Sertu ni kita basuh 7 kali. Contohnya kita pijak air kecing anjing. Atau air anjing babi sentuh dengan kita, kena peluh dia di kaki kita. Faham? Maka Nabi kata fagsiluhu sab'a ulahuna biturab. Wajib basuh 7 kali, salah satunya air yang campur dengan tanah. Itu panggil sertu. Samak lain. Samak ni kulit bangkai yang najis. Kita nak guna, nak pakai di badan supaya suci, maka samak. Orang dulu-dulu dia kalau nak isi air, dia tak macam kita mudah. Kita banyak di kedai, ada jual botol, ada jual tong, ada jual lagi, ada jual plastik, ada jual beledi. Orang dulu-dulu kalau dia nak bubuh bekas hak jenis boleh usung, kalau di rumah senang, dia panggil bijana, dia panggil bekas. Macam payang itu buah air. Kalau nak buat jalan, dia tak bawa payang, nak buat ke mana? Dia sembelih kambing, dia ambil isi, dia belah into kulit, dia ambil semua isi, dia jahit balik perut ni. Faham? Ni dia jahit balik ni, sampai kat perut jahit balik, sini dia ikat. Faham tak lagi? Pala ni dia buat tudung. Dalam isi air. Isi air, lepas tu dia buat tali macam geta, galah macam beg. Kambing sakar atas belakang, galah. Nah, nak pergi jalan, bawa air, faham? Benda tu Arab panggil guriba. Nah, 5 ekor kambing tu 2 kolah hari ni. Dalam kitab Imam Syafi'i. Okey. Kan ni kan ukuran 2 kolah. Kalau kita antara 250 liter hingga 270 liter. Ukuran dulu 5 guriba. Guriba ada apa? Air penuh sekor kambing dalam kulit dia. Faham lagi? Nampak bengong. Betul apa gitu. Kambing sekor, dia tak kerak-kerak. Dia tak kerak kambing. Dia ambil sekor, dia belah ambil isi lagi makan, dia jahit perut ni. Lepas tu dia buat tudung kat tekak ni. Dia isi air dalam tudung, tumpah air. Dah jadi gelembung sekor. 5 ekor kambing, 2 kolah. Faham tak? Jadi satu hari Nabi jalan dengan sahabat. Tengok ada kambing mampu, kaki pak-pak cokeng tak kata. Tuang kambing tu nama Maimunah radhiyallahu anha. Orang puang lah. Jadi Nabi tengok bakal kambing. Kambing ni kalau dia sembelih, dia suci. Tak payah sama. Faham? Tapi kalau tak sembelih, mati sakit gigi, mati bahan COVID, jadi bangkai. Bila bangkai kulit najis ke suci? Najis. Faham lagi? Jadi najis. Lalu Nabi tengok bakar, Nabi kata kenapa dibiarkan kambing itu tidak digunakan kulitnya? Kata Nabi dalam Nailul Autar dia, Imam Syafi'i riwayat. Kata sahabat, "Hai Rasulullah, itu kambing Maimunah, bangkai yang najis. Tak boleh bakar dah. Bukan sembelih kambing tu mampu, najis." Lalu Nabi jawab, "Idza dubiral ihamu faqat tahura." Walaupun kulit bangkai yang najis, bila disamak menjadi suci. Faham lagi? Hadis tu jadi hukum fiqh lah ni. Jadi samak tu ambil kulit tadi, binatang yang bukan suci. Kalau yang suci tak payah samak. Contoh kita melih lembu, kita ambil kulit dia, boleh buat lalu tali pinggang buat semayang. Kerana apa? Kulit automatik menjadi suci. Faham? Yang nak samak ni binatang yang tidak sembelih. Atau binatang yang haram makan, seperti buaya, ular sawa, beruk, kera, cicak, kan tak boleh makan. Bewok, rimau kau, rimau daun, rimau bintang, rimau belang, rimau kotak. Kau anda benda lagi hak haram makan. Kita pun samak kulit dia, lain anjing dan babi, boleh pakai. Contoh rimau tepuh di lori, mampu dekat highway. Tok Imam lalu dengan skuter, tengok rimau mampu. Tok Imam pun balik rumah, buang daging rimau, buang lendir, buang tulang, buang lemak, buang isi, tinggal kulit rimau, basuh, sampai jadi cuci, sampai jadi bersih, bubur isi, bubur tawar, boleh buat jubah. Boleh buat semayang jemaah. Panggil Tok Imam ni, Tok Imam kulit rimau. Baru budak-budak bising belakang. Tok Imam pakai jubah kulit rimau. Faham lagi? Hukumnya bila dia suci, faqat tahura, maka kulit rimau hak kotor tadi jadi suci. Bila jadi suci, sah buat semayang. Esok pula Tok Bilal pula jumpa kura langit di lori mampu.
Tok Bila pun sama pula kulit kura, wak piyah. Jadi molek dah sujud tu Tok Imam kulit imam, Tok Bila kulit kura. Faham tak apa tak tak? Contoh, faham? Pokoknya sah wak semayang. Dua benda saja tak boleh sama, anjing dan babi. Jelas. Soalan seterusnya, lengah lah yang pokok ni.